Sebab itulah ni, genap ke ganjil, itu bukan urusan kita. Itu bukan tumpuan kita. Tumpuan kita adalah ibadah kepada Allah 10 malam terakhir. Nabi, perbuatan Nabi tidak targetkan satu malam Lailatul Qadar. Itu bukan perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi ni macam mana? Dia menghidupkan 10 yang terakhir. Dia bersungguh-sungguh di 10 terakhir lebih daripada 20 awal. Maksudnya apa? Nabi sendiri tak target satu malam untuk Lailatul Qadar. Walaupun Nabi beritahu Lailatul Qadar ada 10 terakhir, Lailatul Qadar ada malam-malam ni sekian, tapi perbuatan Nabi sendiri 10 malam Nabi pulun. Nabi nak abang kat kita apa? Yang penting adalah setiap malam kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ibadah. Okey, macam tu. Lailatul Qadar boleh datang dan pergi, tapi Allah sentiasa memandangmu, sentiasa melihatmu, sentiasa memberi anugerah padamu. Kekalkan hatimu dengan Allah. Supaya kamu dapat Lailatul Qadar. Itu maksud dia. Kita nak dengan Lailatul Qadar, lepas tu nak dapat Lailatul Qadar, lepas tu kita rehat, kita makan banyak, kita tidur. Tak, Nabi nak kita bangun tiap-tiap malam supaya kita dapat Lailatul Qadar, supaya kita dekat dengan Allah, supaya kita istiqamah dalam hidup kita, buat kebaikan. Batu 10 malam tu Nabi bangun. Sahabat pun mereka tak target 1 malam, 10 malam. Cuma malam-malam yang dirasakan lain macam, lebih sebab kelebihan dia lebih. Bukan hanya diganda 1000 bulan, bahkan cahaya digandakan, bahkan darjat digandakan, bahkan ilmu malam tu kalau Allah limpahkan ilmu pada kita, ilmu digandakan. Itu jenis-jenis rahsia yang Allah bagi kepada kita. Okey, macam tu.